100 gram emas dah untung lebih 100%. 10 tahun yang lepas, 100 gram emas ini berketulinan 999 dengan harganya sekitar RM16,000 sahaja. Hari ni, 100 gram yang sama, nilai dia dah cecah lebih RM60,000. Banyak kan jadi di sebalik harga emas naik ni? Sebenarnya, kita kena bayar lebih banyak duit untuk dapatkan kuantiti emas yang sama. Bila nilai duit makin jatuh, bukan sahaja emas, semua barang pun makin mahal. Kalau nak simpan duit untuk jangka masa yang panjang, jangan simpan dalam bentuk duit kertas. Contohnya dekat bank, simpanlah dalam bentuk emas. Nilai kekayaan kita akan lebih selamat daripada dikikis oleh inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Duit kertas dicipta bukan untuk disimpan, tapi untuk mudahkan transaksi. Duit yang nak disimpan untuk kegunaan 2 tahun dan ke atas, duit itulah yang kita tukarkan kepada bentuk emas. Walaupun kita nampak sekarang ni trend harga emas sedang mendaki, tuan-puan tak perlu risau sebab dekat Public Gold, tuan-puan boleh miliki aset emas ikut bajet masing-masing. Minimal serendah RM100 pun, tuan-puan dah boleh mulakan tabungan emas. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk buat tabungan emas, tuan-puan boleh terus saja isi beg biru dekat bawah atau terus saja klik link di bio. Nanti Faiz akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Faiz untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.